di mic sekarang. Syed, nampaknya ini satu cabaran. Mari kita lihat apa yang ada di bawah bonet saya. Wah, ia dinamit. Betapa menakutkan. Tunggu sebentar. Jika berlian itu belum meletup, mungkin ia bukan asli. Wah, baunya sedap. Dan jika saya menjilatnya... Hello. Begitu sedap ia coklat. Saya tidak tahu. Membantu. Saya tidak tahu. Oh, ya, saya sendiri rasa coklat dinamit sesuatu ia sangat sedap. Hebat. Ia sangat manis dan sangat besar. Saya pasti akan makan seluruh dinamit ini. Betul? Saya hampir cipin dan adakah masih lebih mendalam? Ia itu sangat sedap. Ia juga coklat. Sangat baik. Wah! Apakah itu? Hah? Dinamit sebenar. Apa yang saya buat, Ellie? Kita perlukan bantuan. Selamatkan saya. Fighter yang berminta pertolongan. Saya akan Di jadi. situ. Saya nampak seseorang di bawah sana. Tidak. Di mana Salah, dia? jangan risau. Gadis-gadis, Saya apa sudah yang suruh berlaku? ke arah kamu. Apa yang patut Apa? saya lakukan? Oh, ia Apa yang dinamit. patut saya Jangan lakukan? risau. Apa yang Saya patut tahu saya cara lakukan? menguruskannya. Apa yang Tutup patut saya mulut kamu, lakukan? perempuan. Apa yang patut saya Baiklah, lakukan? mari kita... Apa yang patut saya lakukan? Dia dengan Apa yang itu. patut saya lakukan? Ia tidak berfungsi. Aduh. Oh, ayo. Tunggu. Adakah saya klik itu? Oh, tidak. Sebenarnya, maaf, saya tidak benar-benar tahu apa yang perlu dilakukan. Selamat tinggal! Di Actively yang saya stress ni sir, mungkin Papa akan membantu kita. Baiklah. Dan bagaimana dengan Doc? Baik. Saya ada Dia sangat gergaji. menyeronokkan. Saya cuma Oh, mencari tolong saya, dinamit. tolong saya. Tidak. Bosannya kamu, bukan Ellie. untuk- Atau mungkin Tootsers. Mereka pasti sesuai. Saya tahu perlu potong pedawaian, kemudian dinamit akan padam. Tetapi Swiss dawai mana yang patut saya potong? Oh tidak! Dinamit! Meletup! Yummy! Alfredo, kita di sugar itu dinamit ini adalah coklat. Mari kita lihat apa yang ada di bawah tudung Anda secepat mungkin. Buka segera. Oh, iya iPhone. Hebat. Siapa yang akan mempunyai yang sebenar dan siapa yang mempunyai satu coklat? Saya akan ambil dulu. Wow. Sungguh kaca. Oh, Tuhan. Apa? Ini coklat. Ini coklat. Begitu lazat. Ini adalah Hebat. Wah. Aikisur. Jamia mempunyai iPhone coklat? Oh, Maka saya pasti akan yang mempunyai cerit yang sebenar. sedikit. Siri. Terus gunakan sekarang nampak begitu cantik. Saya akan ambil gambar yang cool. Ayo, saya mau ambil selfie. Mari kita takutkan Ellie supaya dia Sekarang. menjauhkan teleponnya karena habiskan Rasakan. bateri. Bagaimana rasanya? Itu sangat kelakar. Ayo. Hebat. Ellie, kita cuma kawan. Apa kabar? Telepon saya rosak. Tidak. Ia terjatuh. Miai, kenapa saya perlu iPhone yang rosak? Saya dapat idea. Mia, boleh kita tukar iPhone? Bagus. Baiklah. Tapi iPhone kamu rosak. Beri balik coklat saya. Apa? Awak sudah makan hampir semuanya? Tak mungkin. Awak memang kuat makan. Ini iPhone coklat saya. Betapa kecilnya ia jadi. Ada pengecas coklat di sini. Baiklah, mari kita lihat jika ia berfungsi. Baiklah. Wah, ia sangat hebat. Telefon saya telah membesar. Hebat. Sekarang saya boleh memakannya semula. Dan ia lebih sedap begitu. Sedap. Saya pun mau cuba. Saya ada pengecas juga. Mari sambungkan sekarang. Saya telah kena renjatan elektrik. Super. Kolaj baru, barang baru. Wah, ada telur coklat Kinder. Hebat. Rupanya kedua-duanya ada coklat. Mari cuba. Saya lebih suka mencuba semuanya. Tapi pertama, kita akan buka semua bungkusannya. Betapa sedapnya. Sedap. Saya suka. Oh, apa lagi ada? Lebih banyak gula-gula M&M? Betul hebat. Mari kita cuba dua.
betapa lazatnya mereka. Wah, saya mau cuba dua. Saya juga ada telur Kinder kejutan coklat. Saya tertanya-tanya jenis kejutan apa yang saya akan dapat. Saya ada telur sebenar. Betapa menjijikkannya. Memang begini di mana-mana. Saya akan cuba yang lain. Okey. Aduh, menjijikkan. Saya ada telur coklat dengan telur sebenar di dalamnya. Tapi Ellie ada telur coklat yang sedap. Aduh, memang betul. Saya nak cuba satu benda lagi. Apa yang akan berlaku di sini? Mari lihat. Ada birung marmalade. Lihat itu. Hebat. Mari cuba. Sedap. Apa di sini? Oh iya, gigi kecil saya akan makan semua. Oh Ellie, boleh saya cuba salah satu telur awak? Oh tidak. Tidak, kawan yang pelik saya ini. Tapi tak mengapa. Saya akan beri dia satu telur sebenar. Mari kita lihat bagaimana dia memakannya dengan gembira. Ini akan jadi sangat lucu. Saya sudah mahu melihat wajahnya bila dia tahu ini telur sebenar. Dia menjijikkan. Saya tidak suka langsung. Mia, adakah awak berikan saya telur sebenar? Ambil balik. Nah, ini. Apa yang awak buat, Ellie? Saya bertutup dengan telur sekarang. Menjijikkan betul. Bangun! Saya terpaksa habiskan semua telur ini akhirnya. Tapi saya tak mau. Saya ada idea yang bagus. Saya boleh letakkan telur dalam kuali. Ini akan jadi hebat. Mari panaskan kuali di atas dapur. Dan sekarang mari goreng telur di atasnya. Wah, ini akan jadi lazat. Ya, telur hancur ini. Wah, betapa lazatnya mereka. Saya sendiri ingin mencubanya. Boleh saya? Betulkah? Oh, kamu begitu tamak. Ali, lihat Hela. Apa yang saya akan lakukan? Saya akan baling beberapa telur dan tangkap. Awak nak apa? Oh, tidak. Aduh, sekarang telur hancur akan jatuh di muka saya. Sungguh mimpi ngeri. Hah? Awak juga ketawa pada saya? Teruk. Sekarang kita boleh membutuhkan siapa di antara kamu yang akan membuka kelak terlebih dahulu. Baiklah, bagus. Mia menang. Wah, ia adalah Coca-Cola. Bagaimana dengan Ellie? Dia pasti mempunyai botol Coca-Cola sebenar, tetapi Mia mempunyai yang coklat. Mari kita cuba. Botol saya tidak mahu dibuka. Wah, jadi saya pun ada botol coklat. Hebatnya. Bagaimana dengan awak? Kita akan tahu. Baiklah, saya memang ada Coca-Cola sebenar. Keluarkan penutup. Dan sekarang saya boleh mencubanya. Wah, ia sangat sedap. Suka! Rasanya hebat. Okey, saya ingin tahu apa yang ada dalam saya. Saya ada cokos. Sirap di dalam. Perbit ni kira isi ini si persit skir. Wah, lihat muka anda. Nah, saya ada misai sekarang. Hadis serius saya sangat serius. Sangat sedap. Saya suka. Mari minum semuanya dan makan semuanya. Sangat sedap dan manis. Malah pembungkusnya pun coklat. Baiklah, saya hampir siap. Boleh saya cuba sedikit tidak minum punya awak? Baiklah. Yang ini ialah... Sedapnya. Tunggu, saya ada idea yang hebat. Saya sepatutnya mengusik Mia sejak dahulu lagi. Tetapi sekarang saya sedang berteman for semuanya. Bolehlah, Mia, atas waktu mari berlihat dia. Lihat apa di dalamnya. Sekarang saya berlumuran Coca-Cola. Apa yang kamu buat? Ini tidak kelakar, Elliot. Memusnahkan segalanya. Kawan yang jahat saya ada. Saya boleh bawa dia juga. Saya ada Mentos dengan saya. Saya akan letakkan beberapa dalam kot dia semasa dia tidak melihat. Ellie, apa yang ada di dalam? Hai, Zazavi. Apakah kita membangun? Sorry, Mia, sister. Terima kasih. Oh, tidak. Ia sepatutnya tidak seperti... Ia sangat lucu.
Mas, selamat perancang kesalamnya. Saya bala membawa arnab comel untuk Anda. Dia juga memakai topi merah jambu. Hanya yang terbaik daripada Anda akan mendapatkannya. Jadi mari, lukis. Mary tata bahasa sudah mula melukis. Ya. Awak macam itu, Ben. Silakan dan bazirkan masa awak. Saya akan buat lukisan terbaik sekali. Arnab akan menang. Bye, Smart. Doris, where's the barkener? Eddie Shep. Apa yang kamu sedang lakukan? Hei, bagaimana kamu percikan itu? Baiklah, saya nak lukis badan juga. Benda-benda comel ini mengingatkan saya kepada sesuatu. Tetapi saya tidak suka warna merah jambu. Saya nak lukis dengan biru. Sekarang, kamu perlu tambah sedikit air juga. Kemudian semuanya harus melekat, kan? Jangan lupa tentang mata. Dan ini airnya. Apa sih yang kamu lakukan? Saya kurang sedang buat arnab. Arnab saya akan menjadi sangat comel dan secantik saya. Walaupun arnab itu akan berada sedikit jauh dari saya. Tetapi saya rasa saya akan menjadikannya sangat... Kecantikan. Miss Jane datang dengan sangat cantik. Bagaimana saya tahu bagaimana untuk Smart Flowery Sunny. Balang air. Oh, tidak. Bagaimana ia berlaku? Ben, adakah awak yang melakukannya? Saya marah dengan awak sekarang. masa TikTok. Baiklah, tunjukkan cepat yang serius juga, Jane. Saya sangat ceria. Bagaimana pula dengan awak, Jane? Baiklah, Ben. Oh, sungguh cantik. Awak memang layak untuk ambil arnab itu untuk diri awak. Simpan kebanggaan awak. Terima kasih. Saya menang. Saya ada sesuatu untuk awak. Tengok, lobak merah. Mari segarkan diri Anda. Yahoo! Hai, Kiwai. Saya ada pesan baru untuk kamu. Hotdog marmalade yang besar. Saya boleh nampak. Our creator Tunggu. made Nodra Untuk bermula. people. Jom kita pergi. Baiklah. Lukisan seni. Hari Karishan Charlie cuma feng untuk melukis. Kenapa adunan ini tidak keluar? Ayu. Adu. Oh, tidak. Saya diliputi adunan hitam. Apa yang kamu buat, Ben? Saya melukis garisan dan sekarang mewarnakan hotdog saya. Bagaimana isu amar saya lukisan Anda? Lici, baik kira nambah sedikit manis. I prefer. Saya akan perlukan hotdog sekarang juga. Tapi saya akan perlukannya dengan cara yang asli. Seperti seekor anjing sebenar. Apa yang awak ada di situ? Beberapa contengan. Lebih baik lihat karya agung masakan dan seni saya. Mary, apa yang awak buat? Saya buat hebat. Saya putuskan untuk buat lukisan 3 dimensi bahan-bahan hotdog secara berasingan. Oh, okey, Mary aneh. Jane, tunjukkan apa yang awak ada. Wow, lukisan itu macam biasa-biasa. Tetapi idea itu diiktiraf. Aku akan terbalikkan juga. Apa? Apa yang sedang berlaku? Kenapa tidak? Boleh kamu menghidupkan dapur? Jane, kamu memang teruk. Kamu jahat. Bukan. Berstop dengan awak, Jane. Mary, Frank Rubin. Ini sempurna dah. Hotdog 3 dimensi. Oh, ayolah. Semuanya menonjol. Oh, masa sudah tamat semua. Tunjukkan kerja kamu. Oh, Jane, ini bukan yang saya mahukan. Bagaimana dengan awak, Ben? Oh, teruk. Mary? Oh, itu hotdog yang sempurna. Awak memang patut dapat hotdog marmalade untuk diri sendiri. Nikmati hadiah awak. Awak pelajar terbaik saya. Akhirnya, saya menang dan malah dapat hadiah yang hebat dan begitu sedap. Hati-hati, Mary. Oh, saya sangat lapar. Alangkah cantiknya pakaian itu. Patutkah saya memakai Pada pakaian janji awak? temu dengan Bob? Sakitnya. Kamu semua suka? Maka maaf. Bukan hadiah untuk kamu. Sial, siapa yang datang dengan gaun-gaun ini? Apa? Saya pun tidak mahu memandu lagi. Rantai itu sedang mencuba membakar sesuatu pada pokok. Baiklah, saya tidak faham seni membakar pada kayu. Saya ada masa untuk bermain. Baiklah, mari kita pergi. Saya ada idea. Saya nak membakar api. Saya seorang profesional lengkap dalam membakar. Abang saya melakukannya. Ayah saya melakukannya. Datuk, moyang, nenek moyang. Saya rasa anda faham. Okey. Baik. Saya seorang lihat berat. Lain. Ayah, apa yang ayah lakukan? Saya sibuk, tapi tak apalah.
Lihat, adakah ia bagus? Ayuh, saya boleh melakukannya untuk anda. Itu bukan masalah. Ia mudah. Ayuh, Terima membuang kasih. gaun anda. Ia hanya perkara mudah. Beberapa perincian. Butiran dan Kita hampir. Bagus. Ini dia, Mary. Terima kasih, Ben. Masa hampir habis. Kawan-kawan, tunjukkan kerja kamu. ini bukan milik saya. Jen, awak buat kerja yang hebat. Gaun itu. Bagaimana dengan awak, Mary? Saya tak buat apa-apa. Sebenarnya tidak. Tidak kelihatan baik sama sekali. Ben, awak yang menang mengejutkan. Bukan, ini bukan main. Ini Mary punya. Ayuh, jangan malu. Apa? Ayuh, jangan ketawa pada saya. Saya ada hadiah baru. Apa pendapat awak tentang mesin gula-gula ini? Oi, Tuan. Baiklah, semasa kamu melukis, saya akan menyegarkan diri dengan sedikit manisan. Kamu tidak kisah, kan? Sedap. Saya ada sneakers. Masa sedang berjalan, kawan-kawan. Sangat lazat. Mari, lukis lukisan kamu. Mario. Baiklah. Lihat cakar saya. Saya dapat dia. Hai, Mary. Hai, berhenti, Ben. Saya tengah sibuk sebenarnya. Jangan ganggu saya. Saya boleh lukis dengan sempurna dan mesin layan diri itu akan jadi milik saya. Lihat, saya tahu cara melukis dalam 3 dimensi. Apa yang kamu buat? Oh, tidak. Ben. Ups. Maaf, saya tidak bermaksud begitu. Baiklah, saya tahu cara melukis. Hanya perlu lukis garisan luar. Dan kemudian, apa yang dia buat? Saya perlu lebih cepat. Ayu. Masa sudah tamat. Apa? Kelas. Masa sudah tamat. Mary. Apa ini? Saya minta maaf. Bagaimana dengan kamu, Jane? Tidak buruk, tetapi belum sempurna. Bagaimana pula dengan awak, Ben? Oh, ini memang karya Agong. Ya, saya dapat mesin layan diri itu. Ini dia. Sangat keren. Saya sudah ada ini. Mau Semua ini. masuk ke drawer ini sekarang. Ayo, Apa kabar? saya mau yang ini. Ya, pergi kepada Papa. Sempurna. Saya ada fritella. Ini dia. Baiklah. Terima kasih, Ben. Ini sedap. Ya, KitKat, kegemaran saya. Baiklah, ini untuk awak, Mary. Terima kasih. Apa? Kenapa? Kenapa ia tidak berfungsi sekarang? Ayo. Mesin bodoh. Terima kasih, gadis-gadis.